Telefon Jas. Aku nak telefon Jas sekarang juga. Okey? Okey? Bye. Bye, 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 bye. Alhamdulillah. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Alhamdulillah, Allah. Assalamualaikum, Jas. Waalaikumsalam, Umi. Jas. Allah Akbar. Umi ada berita gembira, Jas. Kasih setuju menikah dengan nak kahwin. Ya Allah, dengan Jas. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jas. Jas, bila Jas balik, Jas? Jas, minggu ni last sem. Dalam minggu depan, Jas insyaAllah balik sana. Okey, tak apa. Umi akan arrange semualah. Nanti Jas balik, kita terus buat kenduri. Umi tak payah susah tau. Jas nak nikah je. Yang penting je. Sanding-sanding ni semua Jas nak. Mana boleh. Kena buat kenduri bagi meriah semua. Tak apa, Umi akan buat tu semua. Umi akan arrange. Don't worry, okey? Okey lah, Umi. Jas dalam kelas ni. Nanti Jas kau balik. Ya? Okey, Jas. Okey. Ya Allah, gembiranya ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, Allah kabul doa kami ya Allah. Buang Adam yang kaya, handsome, ambil si ustaz yang belum boleh menjamin masa depan aku. Kuliah pun tak habis lagi. Dah tentu hidup aku pun akan berubah bila aku menikah dengan dia ni. Confirm siang malam kena talbiah.